Selamat sejahtera semua. Nama saya Syarul Ravindran. Hari ini saya nak bentang saya punya part. Dalam part ini, aliran kebenaran dianggap tidak mutlak dan bergantung kepada perspektif individu. Dan juga dalam era AI, ramai pengguna menerima jawapan yang dijana kerana ia kelihatan, profesional dan meyakinkan. Dan juga namun begitu, ia masih boleh menghasilkan fakta yang salah satu bias. Oleh itu, setiap maklumat perlu disemak sebelum diterima sebagai kebenaran. Terima kasih. Salam sejahtera menekankan pembangunan insan secara holistik. Pendidikan bukan hanya tertumpu kepada pencapaian akademik tetapi juga membentuk emosi, rohani dan moral. Walaupun ia dapat membantu proses pembelajaran, teknologi ini tidak mampu mengganti peranan guru dalam dalam pendidikan sias pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Rahman alias Cik Mat. Untuk pembentangan kali ini, saya akan membincangkan slide yang keempat. Daripada perspektif teoretikal, timbul persoalan sama ada AI boleh dianggap sebagai sumber ilmu yang boleh dipercayai. Kaedah didaktif menunjukkan bahawa maklumat AI perlu disemak terlebih dahulu. Kaedah induktif pula membuktikan bahawa AI kadang-kala menghasilkan maklumat yang tidak tepat. Oleh itu, manusia masih memainkan peranan penting dalam menentukan kesahihan sesuatu ilmu. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Saya Aishwarya, anak perempuan Gangadharan. Manusia mempunyai kemampuan untuk berfikir, merasai emosi dan membuat pertimbangan moral. Sebaliknya, AI hanya berfungsi berdasarkan data dan algoritma. AI tidak mempunyai kesedaran atau tanggungjawab moral. Oleh sebab itu, hubungan antara guru dan pelajar yang melibatkan empati, motivasi dan bimbingan tidak boleh digantikan oleh teknologi. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Divashni Nair. Untuk memastikan penggunaan AI secara beretika, institusi pendidikan perlu menyediakan garis panduan yang jelas serta meningkatkan literasi dalam kalangan guru dan pelajar. Selain itu, semakan fakta dan integriti akademik perlu sentiasa diamalkan. Kesimpulannya, AI merupakan teknologi yang bermanfaat dalam pendidikan, tetapi peranan manusia sebagai pemikir, pembimbingan dan membentuk nilai tetap tidak boleh digantikan oleh mesin. Terima kasih.